Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita ada aktiviti di pagi hari. Ni lebih kurang dalam pukul 7 lebih sikit. Kita nak pergi akak bubu. 2 biji bubu kita ada pasang semalam. Dan buka 2 bidang buka. Ni baru lepas musim boh Jalan sedikit becek. Okay, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Sampai di spot nanti kita tunjuk hasil dia. 2 biji bubu dan 2 bidang pokak. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ini pokak pertama yang kita nak akak. Mudah-mudahan ada hasil. Sedikit berkabus. Kita try tengok dulu. Pokak ni kita tahan dalam anak sungai. Oh, Alhamdulillah. Ada. Oh, Alhamdulillah. Ikan perubu. Ikan kumbang. Oh, ada ikan kasih. Pokak ni saya halus sikit. Ikan pun bolehlah buat makan. Agak tu. Tengok depan lagi. Biasa dok. Tu sungai. Ada anak sungai je. Sungai air besar lagi. Uish, ada tarikan. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebarau. Sebarau bagi dok rasa lah. Oh, segar lagi. Sebarau. Oh, tu pun ada ikan. Okay, dah habis. Sini je. Last. Nanti kita tengok spot kedua pula. Pokak dan bubu. Okey sahabat, ikan sebarau tapi masih kecil. Sebarau masih kecil. Oleh itu kita lepaskan dia. Okey, mudah-mudahan dia membesar dengan baik. Ya, Alhamdulillah. Ni pokak pertama hasil. Lepaslah goreng. Buat goreng kunyit. Alhamdulillah, ni aja hasil spot pertama, pokak pertama. Okey, nanti kita pergi tengok pokak kedua dan 2 biji bubu lagi. Okey, ni kita sampai ke spot kedua. Spot kedua kita nak angkat bubu. Tengok macam mana hasil dia. Jalan kebun sawit. Sebab hari tu hujan. Air masih lagi tahun. Mudah-mudahan ada rezeki. Itu bubu kita tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan ada rezeki hasil. Oh, Alhamdulillah. Seekor saja. Seekor saja kita keli.
Alhamdulillah. Itu saja rezeki kita untuk spot kedua. Okey. Kita pergi spot ketiga pula. Kita angkat pokat. Okey, kita sudah sampai ke spot yang ketiga. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita. Pak bubu tadi pun ada seekor je. Ni spot ketiga. Okey, nanti kita try angkat. Okey, kita try angkat. Ada getar. Ada getar. Oh, alhamdulillah. Dapat seekor ikan haruan. Alhamdulillah. Saya boleh tahan kok. Okay. Kita tengok lagi kok ada. Okey, alhamdulillah. Kita dapat seekor je sini. Ada ikan haruan tu. Alhamdulillah. Ni spot yang ketiga. Okey, nanti kita menuju spot yang keempat. Spot yang keempat kita angkat bubu pula. Okey, ni spot yang terakhir. Spot yang keempat. Kita nak tengok bubu Mudah-mudahan ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Belum ada rezeki. Okay, kita pasang balik. Okay. Itu saja video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, share and subscribe. Okay. Assalamualaikum.